Tak balik Kuantan lah. Lama dah rasa tak balik Kuantan, rindu Kuantan. Live ni pasal siapa? Live ni pasal kehidupan Ikmal dan kehidupan Habibti Ikmal. Nak peluk mem bawa balik Singapura. Cubalah, cuba. Nanti dia kahwin dengan saya, bukan kahwin dengan akak. Akak tak boleh cakap. Kalau akak peluk dekat situ pun akak tak boleh buat apa kak. Akak nak bawa balik Singapura pun tak boleh kak. Dia kahwin dengan saya, bukan kahwin dengan akak. Is thank you. Cuba lo. Sekarang ni aku dah tahu dah macam mana nak counter akak-akak ni. Dia setakat boleh peluk sekali je. Dia setakat boleh peluk sekali je. Lepas tu besok tu korang dah rindu dia. Rindu yang tak berpenghujung. Korang dah tak boleh jumpa dah. Kalau ada rezeki baru dapat jumpa. Kalau tak ada rezeki, carilah rezeki sendiri. Tapi kita tak boleh peluk. Sabar. Tunggu masanya. You're glowing. Glowing? Tunggu masanya. Maaf cakap. Tunggu masanya. Kamilah dulu peluk mem. Peluklah dulu. Peluklah yang sementara tu. Kesementaraan tu akak peluklah dulu. Akak ingat saya heran. Saya tak heran. Nanti kalau akak dekat Kelantan nanti, akak peluk dia macam, saya dapat peluk. Akak tengok yang pakai shawl, saya lilit akak punya leher macam siput sedut. Percayalah cakap saya boleh buat macam tu. Saya ambil glove. Hari tu Hardin pakai glove, dia boleh tepek muka Pak Azad. Nanti saya pakai glove tu 10 glove, saya tarik akak punya shawl, lilit macam siput sedut. Yang pakai bawal akak ingat. Nanti saya bakar akak macam, ni siapa pula ni, Falak pula nama dia. Dah berjaya pujuk mem Kemal. Cuba. Apa? Tema Arabik. Sabar. Kalau akak rasa macam akak nak balik macam orang Arab mabuk, akak cuba. Biasa Yahudi mabuk je. Kalau akak rasa akak nak balik daripada Meet and Greet tu ke hotel macam Arab mabuk, akak beritahu saya. Sabar. Pakai perfume Mama Kemal. Yazza. Tunggu sis peluk mem tak mau. Okey, faham. Berani ke? Tak adalah berani. Cuma cakap je. Pandang. Bring it on Safa. Bring it on. Jangan sampai saya jadi Juana Karim. Izian, terima kasih Kak Izian. Thank you. Terima kasih. Who are we, Mama Kemal? Baby. Shusmak. Juana Karim, habibi. Ikmal nak rembat ketua boleh bagi anda senang. Ketua dah baca ke buku ta'aruf? Ikmal baru nak baca buku ta'aruf tu tertutup sendiri. Dia macam dia tutup sendiri kak. Ikmal tak tipu. Ikmal nak baca ni, tapi buku tu tiba-tiba macam ada bercerita. Dia macam how dare you show up. How dare you show up. Dia kayak gitu. Gitu sekali Ya Rabbi. Alisa pakai headphone macam mana nak kena rembat tak? Untuk akak DJ Jerung, kalau akak DJ Jerung yang peluk, okey kot. Tapi akak punya headphone tu yang you green tu kemungkinannya akan patah dua lah. Dia dah tak jadi you green. You say goodbye. Ikmal nak jemput Jogelai, aku nak Februari JJ-nya apa? Februari JJ-nya apa? Tak tahu lagi Februari JJ-nya apa. Topik apa malam ni? Malam ni kita topik sengal. Kalau Ikmal buat live macam ni, maksudnya topik sengal. Esok